Ui, besar. Ui, bapak besar. Ui. Wow. Bapak besar. Ui. Wow. Hello guys, assalamualaikum guys. Petang-petang, selamat petang guys. So gang, petang ni aku nak casting haruan dekat kampung ni guys. Kita tengok macam mana. Tadi pun sebenarnya ni lepas hujan lebat guys. Tadi lepas Zohor tadi hujan lebat memang, tapi tak lama sangat lah. Tapi hujan lebat tu memang lebat kau-kau. Jadi sekarang ni pun basah-basah sikit lah. Jadi petang ni aku dengan abang aku guys. So petang ni kita nak try set haruan dekat kampung je. Tengok macam mana. Santai je guys petang ni. Jadi untuk petang ni aku keluarkan set yang aku paling rindu guys, Daiwa Zillion TWSD 1520 SHL. So kita try tengok macam mana petang ni. Kita tak adalah hasil. Lebih kurang mancing lebih kurang dalam 1 jam setengah je. Sekarang ni pun lebih kurang pukul 5.30. Jadi kita try tengok macam mana. Dan air sekarang ni tu kalau susu, air keruh sekarang ni sebab lepas hujan jadi air keruh. Kita try tengok macam mana. And air pun sekarang ni tengah nak surut dah. Jadi tak tahu adikan ke tak, kita test saja guys. Jadi macam biasa guys, jangan lupa tekan button subscribe, like, komen, share. Kita santai je main haruan dekat kampung. Okay, let's go guys, jom. Okay guys, jadi set aku untuk petang ni aku pakai reel Daiwa Zillion TWSD 1520 SHL. Ni ratio 7.3 guys. Lepas tu rod aku pakai rod Victory 17 LB 6 kaki 3 2 piece. Lepas tu untuk tali aku masukkan tali daripada Ozmi guys. Ni color hijau 20 LB. Leader aku pakai jenama apa ni, Sunlight tak silap aku. Okay, jadi petang ni aku nak test haruan pakai soft rod dulu. Kita try tengok macam mana. Agak tak ada, kita pakai SP guys. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nyambut abang ni? Tak ada. Okay, kita main tepi guys haruan ni. Sebab air pun sekarang ni macam agak laju dia menghada ke sungai belahan ni tu. Ui, bawah ni je. Aduh, mati bawah ni. Tak kuhiraukan. Macam dapat ikan tu. Ui, tu puyuh ke haruan padu juga demi sambara tu. Biasa hujan ikan apa ni. Tu cakap dengan Lia, nanti kalau dia dah sampai rumah bagi tahu sebab kunci kat dia. Kunci rumah. Alamak, oh sangkut. Tu dah curut. Curut. Itu. Kecil-kecil haruan ni. Ui, besar. Ui, bapak besar. Ui. Wow. Bapak besar. Ui. Wow.
Ya alhamdulillah on camera. Ui, bapak besar geng. Bapak besar geng, bapak besar geng. Ui, telan habis guys SP aku guys. Ui. Padu eh. Ui, padu. Bapak besar. Gila. Bapak besar ni. Telan habis sebenarnya. Silap dia tak makan ni tadi. UL ni guys. Arwah ni kena kat aku punya ni guys. Kalau dia kena kat abang ipar aku punya set ni, memang padu guys. Pergi dia UL guys. Bismillah. Besar guys. Bapak bang. Padu. Monster guys. Padu guys. Oh tu nampak SP aku. Tu ah. Dalam tekak sana tu. SP. Aku rasa sekilo lebih ada ni guys. Waduh. Dia tak nak makan aku punya set ni. Yang padu. Tu kalau dia makan abang ipar aku punya set guys, memang padu lah. Set UL kalau kena memang padu guys. So guys, padu besar guys. Besar gila. Ni lah tengok SP ni. Dalam kan. Dalam. Monster guys. Padu. Okey. Ui. Padu. Okay guys, alhamdulillah. Ha? Apa dia? Mesti bawa balik lah. Padu guys alhamdulillah. Aku tak tahu lah sekilo apa, tapi aku anggar mungkin sekilo 100 macam tu lah. Sekilo 100, sekilo 200 macam tu. Tapi besar guys, memang padu. So guys, menggunakan ni Daiwa Zillion TWSD 1520 SHL. Ni hasilnya guys. Padu gila guys. Okay. Wah, ni aku punya SP guys. Telan habis pun dalam tu. Memang mantap ni tadi. Aku rasa sekilo lebih lah ni. Mantap guys. Besar guys. Aduh. Spot kampung guys. Spot kampung Start 2 ekor. Sangkut orang. Tu tak boleh ambil